Izinkan saya menceritakan seorang sahabat Rasulullah yang telah memeluk Islam ketika remaja lagi, iaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni telah masuk Islam dan mak dia marah sampai mengugut untuk mogok lapar sehingga mati, tapi dia terus beriman kepada Allah SWT dan dia sangat hampir kepada Rasulullah. Dan ketika zaman Umar bin Khattab, dia telah ditugaskan dalam usia yang sangat muda lagi pada waktu itu untuk mengetuai satu pasukan tentera untuk berlawan dengan Parsi, dan akhirnya dia dapat mengalahkan, bahkan menumbangkan kerajaan Parsi pada waktu itu. Inilah seorang muda yang hebat, telah mencipta sejarah. Dan seorang lagi, Asma bin Abu Bakar. Dia ni waktu remaja pun telah masuk Islam, dan dia ketika Rasulullah hijrah bersama bapaknya Abu Bakar telah menyediakan makanan di Gua Tur, kan? Dan dia telah membawa segerombolan kambing untuk melalui tempat itu untuk menghilangkan jejak Rasulullah dan sahabat dan Abu Bakar. Itulah kehebatan dua orang sahabat Rasulullah yang telah mencipta sejarah ketika zaman remaja.